Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amirul Hakimi bin Ahmad Fikri, wartawan TV PSS. Kini berada di majlis perpisahan guru praktikum yang diadakan di SK Temiang. Majlis ini diadakan bertujuan untuk meraihkan Encik Muhammad Syazwan bin Jalaluddin dan Encik Siti Asmah binti Hajiz atas jasa sumbangan dan pengalaman yang telah dicurahkan sepanjang menjalani praktikum di SK Temiang. Majlis perpisahan ini dimulakan dengan kata alu-aluan daripada pengacara majlis iaitu Puan Jalaki Anak Perempuan Subramaniam. Majlis kemudian diteruskan dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Ahmad bin Zulkarnain bagi memohon keberkatan dan kelancaran sepanjang berlangsungnya majlis perpisahan tersebut. Para murid turut mengaminkan bacaan doa dalam suasana yang tenang dan penuh penghayatan. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Encik Syahrim Kamaruddin, Guru Besar SK Temiang yang menyampaikan kata-kata penghargaan serta nasihat kepada guru-guru praktikum. Para murid dan guru turut memberikan sepenuh perhatian sepanjang ucapan tersebut disampaikan dalam suasana yang penuh hormat dan bermakna. Majlis turut diteruskan dengan ucapan daripada guru praktikum iaitu Cikgu Muhammad Syazwan bin Jalaluddin yang menyampaikan ucapan penghargaan serta berkongsi pengalaman sepanjang menjalani praktikum di SK Temiang. Seterusnya, majlis diteruskan dengan ucapan daripada Cik Siti Asmah binti Hajiz yang turut menyampaikan penghargaan dan kenangan sepanjang menjalani praktikum di SK Temiang. Ucapan beliau telah memberikan suasana yang menyentuh hati dalam kalangan guru dan murid yang hadir. Majlis kemudian diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan dan cendera hati oleh Guru Besar SK Temiang, Encik Syahrim Kamaruddin kepada kedua-dua guru praktikum sebagai tanda penghargaan atas jasa dan sumbangan mereka sepanjang berada di sekolah ini. Hadiah daripada panitia dan juga hadiah peribadi daripada guru-guru turut disampaikan sebagai kenangan dan tanda penghargaan buat mereka berdua. Bersama saya, Cikgu Syazwan, cikgu yang diraihkan pada pagi ini. Cikgu, boleh berikan kata-kata untuk kepada murid SK Temiang? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih soalan diajukan. Okey, baik. Pada murid-murid SK Temiang, saya mengucapkan selamat maju jaya, teruskan belajar dengan rajin, menjaga adab dan akhlak pada guru-guru di SK Temiang. InsyaAllah kamu akan dipermudahkan untuk menuntut ilmu. Baik, dan seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada murid SK Temiang yang memberikan kerjasama sepanjang saya menjalani praktikum di sini. Terima kasih Cikgu Syazwan. Bersama saya Cikgu Hasmah, juga cikgu yang diraihkan pada pagi ini. Cikgu, boleh berikan kata-kata untuk murid-murid SK Temiang? Okey, terima kasih atas soalan. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada murid-murid SK Temiang atas kerjasama, dorongan yang telah diberikan sepanjang sesi menjalankan praktikum dari bulan 1 sehinggalah bulan 5. Saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya dan minggu hadapan khususnya terdapat peperiksaan UPSA ujian sesi pertengahan tahun. Dan tidak dilupakan kepada guru-guru sekali, guru-guru SK Temiang, dan saya ingin mengucapkan terima kasih serta selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu Asmah. Sekian sahaja liputan majlis perpisahan guru praktikum dari kami di TV PSS SK Temiang. Kami berharap agar kedua-dua guru praktikum ini terus berjaya dalam bidang pendidikan dan sentiasa dikenang oleh warga SK Temiang. Terima kasih kerana menonton.